Jangan urut leher macam ini. Bahaya. Nanti kalau kita kuat-kuat urut dekat bahagian sini, dia akan pensan. Nak tahu tak kenapa kita urut dekat bahagian leher sini, pesakit akan pensan? Nak tahu? Save dan share video ini dulu. Ramai terapis, dia tak tahu dekat bahagian sini tak boleh urut kuat. Sebab sini dia ada satu saluran darah besar. Kalau sini kita urut dengan cara yang kuat-kuat, nanti dia akan rasa pening-pening dan kemungkinan akan pensan. Cara yang betul sebenarnya dekat sini ada dua urat yang besar ini. Kalau kita nak urut dengan cara betul, tangan kiri kita boleh letak di bahagian depan dahi sini dan kita gunakan ibu jari untuk tekan di ngam-ngam ini tengah-tengah. Ngam-ngam ini, tulang biar tepi ini, sebenarnya sini ada satu urat tau. Tetapi banyak terapis dia tak dapat jumpa. So kita nak tekan. Waktu tekan kita nak pusing-pusing sikit. Tekan dan tolak untuk pusing sikit. Jumpakan urat tersebut. Sudah jumpa dan kita tekan perlahan-perlahan untuk tambah tenaga. SK Wellness ada bagi peluang untuk belajar cara-cara untuk urut dan boleh cari makan di SK Wellness. Kalau anda berminat untuk belajar cara-cara urut, boleh tekan bawah ini button.